Hey, welcome back channel Kebal Haris mantap. Amira Oman tak kekor layan anak tirip Fatimah bija dia cheeky girl. Kita bola dia. Kalau kita tengok Fatimah dekat social media pun memang nampak baik dan periang kan. Tak kalah juga bapanya iaitu Fatami. Nampak sweet betul dengan pula Otmani. Kata setiap yang dipaparkan dekat media sosial tu, itulah realitinya. Aduh, jenis betul lah. Jom lah kita dengar dulu macam mana selepas ulang kahwin ni. Semua okey? Alhamdulillah. Saya menyampaikan syukur kepada lelaki. Sebenarnya diperbukakan lah pada pernikahan itu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar sampailah kita pergi ke dari keluarga sampai bekerja. Alhamdulillah semuanya dibukakan sampai kita balik pun sebelum pergi balik kerja kita dengan kejadian itu sebenarnya alhamdulillah sebenarnya tak adalah macam ada Macam tak berendam langsung lepas tu dia punya momen tu sangat-sangat sweet lah. Macam dia kecil manis semua orang tu Malaysia je. sebenarnya memang yang bila dengan sisi itu dah kita buat. Kita memang kita buat apa yang kita ni lah. Tapi sekadar yang boleh dipertontonkan sajalah. Lebih-lebih pun kita awal kita nak Tapi sorry lah kalau korang tak dengar bahasa orang Amira macam perlahan sikit. Dia macam beladap lah sikit. saya memang nampak ialah kita orang pun baru berkahwin. Dia dah sebelum dia baru menyesuaikan diri. Nampak dia pun baru saya nampak dia pun baru menyesuaikan diri. Ibu pun baru menyesuaikan diri. Tapi yang saya nampak sebenarnya dia sangat happy bersama. Kita sama-sama menjalani kehidupan tu dengan happy. Dan saya nampak dia memang sebenarnya budak-budak daripada sebab saya kenal lagi saya nampak dia memang hidup kahwin ni sangat baik dengan anak buah dia, sangat rapat dengan anak buah dia. Jadi tak nampak gitu lah. Itu yang saya nampak lah. Kira sendiri macam mana jalan kehidupan pada orang? Saya kita semua memang very pure. Saya rasa juga memang pure. Kan kita Sewa TikTok lama-lama. Sewa TikTok lagi. dia manja dengan dia memang agak berendam. Untuk melihat orang itu saya yakin semua anak memang pada tiga ni perfect semua anak saya. Especially orang cakap anak perempuan kan. Saya pun anak perempuan. Betul sebenarnya saya kan. So saya merasakan sebab betul betul saya sudah terbiasa dengan anak-anak buah saya. So saya rasa tak ada masalah lah sebab memang tiga senang borak, senang main. So saya
So itu saja untuk video ini. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Bye.